Macam sebab sangat tau. Macam Mak Azifa tu je lah. Tengoklah. Mak Azifa dendam tau lubang kat leher dia tu. Lepas tu ada tiup besar masuk dalam mulut Mak Azifa. Sebab Mak Azifa memang dah stop nafas dah. Time tu memang doktor suruh datang tu, suruh prepare. Time tu doktor suruh datang, suruh Azifa prepare nak tengok nak tu lah. Dia kata Mak Azifa dah tak ada chance dah nak hidup lah. Dia kata Mak Azifa 99% dah tak ada. Dia suruh Azifa berdoa dan say farewell lah. Time tu Azifa rasa kehilangan mak dah time tu. Lepas tu Mak Azifa tak bernafas lah time tu. Dia kena CPR yang benda elektrik tu. Tak tahulah berapa kali. Yang doktor kira dia 9 kali. Yang dia tak kira tak tahu berapa. So Mak Azifa dah flatline. Memang dah doktor kata memang dah tak ada harapan lah time tu. Chances dia untuk hidup adalah 0.01% je time tu. So doktor suruh datang tu, suruh cakap lah apa-apa yang saya nak cakap, minta maaf ke apa. Akulah, mak aku satu tu je dah macam tu. Memang saya sedih lah guys. Rupanya operation lutut dia tu ada side effect. Okay, dah ada darah beku daripada lutut dia tu, darah beku. So dah ada darah beku, Mak Azifa jantung stop. Terus je flatline. Masuk flatline, masuk ICU tu 3 hari Azifa. Setiap masa Azifa tunggu bila dia nak bangun. Azifa, time tu lah Azifa start betul-betul solat penuh. Minta tolong lah, ambil seorang je yang ada hidup dalam Azifa dari dulu. Mak Azifa lah kan. Azifa dah membesar tanpa ayah. Lepas tu Azifa tinggal Mak Azifa je. Lepas tu pun Azifa tak buat apa-apa lagi untuk dia dari dulu kan. Lepas tu Azifa macam minta lah, janganlah ambil Mak Azifa lagi. Azifa tak sempat buat apa-apa pun dekat Mak Azifa kan. Lepas tu Azifa tunggulah 3 hari tu. Nasib baik ada improvement. Okay, dari 6 lubang dia cucuk tu dah jadi 3. Sehari dia cabut. Lepas tu Mak Azifa dah start nafas sendiri sikit. Lepas hari ketiga tu dia cabut tiup tu. Dia cabut tiup tu. Lepas tu doktor kata dia nak start untuk cabut oksigen. Dia nak tengok dia boleh hidup sendiri tak. Sebab Mak Azifa dah 9 kali kena CPR tu. So oksigen dah berhenti 3 jam tau. Dekat otak ni oksigen dah berhenti. So walaupun Mak Azifa survive the flatline, tapi doktor kata tak sure dia survive tak the brain dead tu. Sebab oksigen tak ada 3 jam kat otak ni, dah brain dead awak. So dia kata kalau Mak Azifa survive pun tak semestinya dia jadi diri dia. Mungkin dia tak boleh function sepenuhnya, mungkin dia tak boleh ni, dia tak boleh tu. Tapi Azifa tak apa, kata tak apalah, Azifa nak jaga. Asalkan dia hidup Azifa okey, asalkan dia ada kan. Lepas tu nasib baiklah time doktor matikan oksigen tu, Mak Azifa nafas sendiri. Tapi walaupun sikit, tapi dia nafas time tu 60%. Lepas tu doktor slowly. Lepas tu bila bangun-bangun tu, Mak Azifa buka mata. Azifa pegang tangan dia tentu. Azifa tak tahulah dia recognize Azifa ke tak. Time tu sebab side effect otak dia kan. Lepas tu dia pegang balik tangan Azifa. Lepas tu Azifa lagi nangis lah time tu. Wah, thank you kan. Azifa lagi nangis lah time tu. Sebab dia pegang tangan Azifa. Dia tak nak pegang tangan adik Azifa. Tangan adik Azifa dia tempias. Dia pegang tangan Azifa je time tu. Azifa macam, wah, saya dah jadi anak favourite ke. Lepas tu dia pegang dia tempias pula. Dia tepis tangan adik saya. Tapi dia pegang tangan saya. Time tu dia slowly start buka mata. Lepas tu, tapi time tu tube ada lagi dalam dia punya tu. Dia tube tu memang tak akan boleh buka sebab dia tak bernafas sendiri. Dia tengah nangis. Lepas tu Mak Azifa lepas dah 3-4 hari tu doktor kata dia nak try buka. Sebab Mak Azifa dah start marah dah tu. Dia nak cabut tiup ni. Cabut tiup. Lepas tu bila dia cabut tiup, dia tak boleh nak bercakap sangat sebab dia tengah sangat lebam je dalam ni sebab kena sumbat tiup tu. Tapi dia start bercakap tu, dia cakap, apa jadi dah. So time tu Azifa tahu, mak saya masih sama, alhamdulillah. Dia bangun-bangun dia dah bebel. So Azifa time tu nangis sebab dia bebel Azifa. So dia adalah orang yang sama. So side effect otak tu tak ada time tu, alhamdulillah. Doktor kata Mak Azifa ni miracle lah apa yang jadi kat dia. So dia bangun-bangun dia bebel. Apa jadi kat dia ni? Operation lutut je pun.
Lepas tu dia dah start dah cerita pasal hibah. Dia nak wasiat ni, kata mak tak apa, mak tak nak wasiat lah. Oh, drama pula dia. Dia dah start dah agihkan harta. Harta ni. Kata hai lah dia ni. Tapi time tu nasib baik Tuhan bagi Azifah dan family peluang kedua lah. Memang time tu solat hajat non-stop. Minta orang solatkan, sekolah tahfiz, semua mendoakan Mak Azifah time tu. Alhamdulillah. Kawan-kawan Mak Azifah semua mendoakan Mak Azifah. So Alhamdulillah Mak Azifah bangun, dia membebel. Azifah bahagia sangat time tu. Walaupun tengah menangis ni, tapi duduk bebel-bebel tu rasa bersyukur sangat. Oh, saya sangat bersyukur yang mak saya dah start bebel balik. Sebab dia Azifah tahu sebabkan bebel itu dia masih orang yang sama. Dia tak berubah. Sebab doktor kan kata sebabkan oksigen tak ada 3 jam kat otak dia. So dia mungkin ada risk dia tak boleh bercakap, dia tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh ni. Banyak tak function ke apa. Tapi Alhamdulillah semua function. Tuhan memang sayang Mak Azifah. Dia time tu mungkin ada lagi Mak Azifah tak buat. Macam Mak Azifah belum pakai tudung lagi time tu. So Alhamdulillah dia bangun ICU. Sekarang dia dah pakai tudung. Dia dah jadi hyper. Dia dah bebel dah tak sangat dah. Time kat ICU tu je. Dia ada banyak juga bebel dia. Tapi Alhamdulillah Azifah dapat bersama dengan Mak Azifah balik. Sebab tu lah Azifah pun masuk top manager. Azifah tengok top manager dia happy. Korang tengok dia happy tak? Itu je yang penting kat Azifah sekarang. Tiba-tiba jadi kelakar. Tak betul. Mak saya bangun bebel. Lepas tu dia tanya mana phone dia, mana phone baru dia. Dan tu beli phone baru. Dia nak terus tukar phone baru tu awak. Saya pun dah redor lah. Untuk mak lah ni. Untuk mak, untuk saya. Sebab saya rasa saya mostly untuk mak lah. Ada gambar kan dengan handphone tu. Kenapa operasi lutut tak mak saya? Dia nak pergi haji. Tapi bila dia jalan ke, dia lari ke, dia apa, lutut dia rasa lebam, rasa sakit. So dia nak operate lah. Dia nak pergi haji itu dengan jayanya. Dia nak jalan elok-elok. Dia tak nak ada rasa sakit. Dia tak nak rasa kebas. So dia operate lah lutut tu. Lepas tu ada side effect lah. Ada merepek lah. So mak saya nasihatkan siapa nak operate lutut tu tak payahlah. Kena replacement ke tak. Lutut mak saya tu dia setakat cuci je. Operation dia tu patut 1.5 jam je. Tapi 7 jam operation tu. So saya tak tahu doktor tu buat apa. Dalam dunia mak kita seorang je tak ada ganti. Lama gelap dunia kami dah merasai. Betul. Saya faham sangat perasaan awak. Time tu hidup saya memang kosong dah. Saya dah siap cakap, janganlah ambil nyawa mak saya. Ambil nyawa saya tak apa. Jangan ambil nyawa mak saya. Sebab saya sanggup berkorban apa saja untuk mak saya. Lutut 12 kali ke? Yes. Dia setakat just clean. Dia perbaiki sikit je. Tapi Azifah tak tahulah apa doktor tu buat. Tak tahulah apa jadi. Tapi itulah sampai ke ICU. Tapi time tu Alhamdulillah Tuhan dah aturkan semua benda. Sebab dandan lah bilik Mak Azifah operate. Bilik Mak Azifah duduk tu betul-betul atas. Mak Azifah sebenarnya nak duduk wing sebelah. Tapi wing sebelah time tu renovation. So Mak Azifah terpaksa duduk wing lama. Dan wing lama tu kebetulan betul-betul atas ICU tu. So memang Tuhan dah takdirkan. Lepas tu time Mak Azifah kena rush ke ICU. Time dia flatline. Mak Azifah kena rush ke ICU. Dan time tu doktor paling pakar kat hospital tu ada dalam ICU tu. Dialah yang selamatkan Mak Azifah. Dialah yang dah terus baca apa jadi Mak Azifah operate apa. So dia boleh fikir apa dah jadi kat Mak Azifah. Dia dah sediakan ubat tu nak terus jack Mak Azifah. Blood clot di lutut tu masuk ke salur darah utama. Yes. So doktor yang pakar dia dalam ICU tu, dia dah tahu Mak Azifah confirm kena blood clot tu yang dia rebah. Dia terus dah sediakan banyak gila blood clot punya injection. Allah Maha Besar betul. Lepas tu dia dah sampai ICU tu, doktor tu terus naik atas Mak Azifah, dia terus terus CPR. Tak berkira berapa banyak kali. Nurse siap line up je nak sambung CPR orang tu buat penat. Sambung 4 jam awak CPR tu. Sekarang ni macam ni lah dengan mama. Sebab tu lah Azifah okey je. Masuk manager, berlakon semua Azifah nak buat untuk Mak Azifah juga. So bila Mak Azifah menang MPP itulah momen paling bahagia juga. Sebab Mak Azifah memang layak dapat manager paling perform. Sebab dia survive ICU tu, memang perform lah dia. Dia survive semua benda tu. Dia memang wanita yang sangat kuat. Gila, Azifah nak dia happy je. Tu je apa Azifah nak.